Sebenarnya dalam untuk term tinggal 2 tahun, maksimum 2 tahun. Ya, sebab sekarang lah tahun ketiga kan. So maksimum 2 tahun. Setahun lah. Kita fikir setahun lah. Wait, what can he done in 1 year? Cop, dengar dulu, selamat kembali kepada episod 5. Hari ni kita nak bincang pasal 2 topik yang saya rasa sangat penting untuk kita ulaskan, especially pada minggu ini. Pertama iaitu rombakan kabinet dan kedua adalah isu UEC yang terjadi di Malaysia. So untuk pengetahuan umum, apa yang telah terjadi dalam pada tanggal 17 Disember adalah di mana PMX telah melakukan sebuah rombakan kabinet yang secara I would say very impactful, sebab kita nampak ada menteri-menteri lepas, contohnya daripada ekonomi, daripada sumber alam sekitar and etc. yang telah undur, are filled with very interesting people, di mana ada mereka yang berpengalaman, ada yang juga mengejutkan, and also a new president telah dijadikan, di mana seorang menteri pertama yang bukan Muslim telah menjadi Menteri Wilayah Persekutuan di Malaysia. Okay Zarul, ada tak your opinions on on the idea of first menteri yang non-Muslim sebagai Menteri Wilayah Persekutuan? Okay, thank you kepada semua penonton-penonton kita sebelum ini. So please subscribe, like and comment and share. Ini episod yang kelima dah Cop dah dengar dulu. Saya dan Ben untuk kali ini kita nak bincang pasal rombakan kabinet. Ben tanya pasal menteri wilayah yang first time dipegang oleh non-Muslim, non-Malay, right? Ini pertama kali. Menarik, cuma saya nak sentuh menteri yang sebelum ni dulu sikit. Okay. Menteri sebelum ini daripada awalnya adalah Menteri Kesihatan. Lepas tu dia berpindah, rombak yang kali pertama kan. Rombak yang kali pertama dia pindah kepada Menteri Wilayah Persekutuan, right? Dan saya nampak juga sebenarnya kita kena berikan juga kredit kepada Menteri Wilayah sebelum ini. Contohnya isu bazar, isu penjaja-penjaja di Kuala Lumpur contohnya. Saya rasa ada progresnya. Cuma ada lagi perkara itu, saya rasa perkara secara kasar ataupun secara fizikalnya apa perubahan yang dilakukan. Cuma perkara yang seperti yang kita sentiasa sebut adalah tentang institutional reform, perubahan struktur itu yang penting lagi sebenarnya daripada hanya isu bazar bagi saya lah. Contohnya isu local election. So isu local election ni sering dimainkan ataupun dijanjikan sebelum ini dalam pilihan raya sebelum-sebelum ini untuk dilakukan bagi wilayah persekutuan terlebih dahulu sebelum secara meluasnya seluruh Malaysia kan. Itu cadangan-cadangan manifesto mereka. So dengan Menteri Wilayah yang baru ini daripada DAP, YB Hanan Yeo, saya rasa mereka perlu meneruskanlah manifesto mereka, iaitu tentang melakukan local election. Ini satu benda yang saya rasa tugasan besar Hanan Yeo untuk lakukan, selain daripada menerima tugasan-tugasan yang sebelum ni yang belum selesai, contohnya isu Kampung Baru. Betul. Yang sangat hangat dipermainkan, mungkin ada kaitan dengan isu perkauman contohnya. So bagi saya Menteri Wilayah kali ini mempunyai tugasan yang sangat berat bagi saya. Cuma berat tak berat, inilah juga mereka yang idam-idamkan selama ini kan juga. Kan? So kita nak jengok juga apa progres Hanan Yeo boleh lakukan sebagai Menteri Wilayah. Cuma saya tak naklah nampak benda ni perkara yang Menteri Wilayah itu adalah bukan Malay dan bukan Muslim. Saya lebih kepada apa kemampuan dia boleh lakukan. Itu saya rasa benda yang utama. Tak kisahlah siapa dia, kaumnya apa, agamanya apa. Tapi kalau dia boleh melakukan perubahan, itu kita sokong. Itu yang pertama. Dan cuma sedikit kerisauan saya apabila Ben sebut this is the first time non-Malay and non-Muslim pegang Menteri Wilayah adalah isu-isu perkauman akan hangat
pada tahun 2026. Ini pun kita dah hujung 2025. So saya risau isu-isu ini semakin hangat dimainkan dan adakah isu-isu ini akan memberi manfaat kepada parti-parti tertentu yang mana dinominasikan oleh kaum-kaum tertentu. Alright, sorry, just want to add a little bit kan. Saya rasa sedikit pelik semasa saya tengok di mana Hannah Yeoh menjadi Menteri Wilayah Persekutuan. Saya rasa sedikit hairan sebab PMX Anwar Ibrahim dah tahu di mana popularitinya especially antara kaum Melayu dah menurun. Right, with all of the problems that coming up, especially di mana kita ada isu UEC. Beliau tahu bahawasanya dah tak banyak daripada golongan Melayu yang akan mengundi mereka kembali pada next election. And mungkin ini adalah the grand strategy yang mungkin diorang ada, tetapi macamnya it looks like a misstep di mana Anwar Ibrahim PMX telah memberikan ruang untuk parti-parti contohnya macam PAS ataupun Bersatu untuk attack mereka. What do you think, Zarul, about this? Isu itulah kerisauan saya adalah pada tahun 2006 ni ada beberapa isu yang akan dibawa ke tahun depan. Contohnya isu UEC, betul. Isu art, perjanjian dengan US. Itu pun ada kaitan dengan kedaulatan negara, kedaulatan kaum contohnya. Itu pun akan dibawa lagi dan tambah lagi dengan pegangnya menteri wilayah ini daripada kaum bukan Melayu dan Islam. Saya nampak isu ini akan benefit sekali lagi, benefit kepada parti dua kaum ini, parti yang didominasi oleh kedua kaum ini, kerana Anwar tahu, PMX tahu mungkin populariti untuk pengundi Melayu tu dah kurang, tapi nak pastikan juga PRN Sabah baru ni populariti undi Cina pun berkurang juga. Betul. So to win, untuk menangkan dua-dua ini, untuk daripada menang satu, dia kena menangkan dua-dua sedikit. Yang itu dia berikan menteri wilayah ini kepada DAP supaya mereka dapat lihat bahawa kita berikan kerusi panas menteri wilayah yang selama ini mungkin diidamkan oleh mereka, kita berikan. Cuma nak tengok bagaimana mereka nak mengkalis ataupun meng-counter attack. Kalau orang attack berkenaan dengan perkauman, itu saya rasa benda yang kita nanti-nantikan pada tahun hadapan. Tapi adakah Zarul rasa mungkin ini adalah satu chess move untuk memastikan bahawa seorang menteri daripada DAP mengambil kerusi sebagai Menteri Wilayah Persekutuan untuk pastikan pengundi-pengundi itu rock solid? That's yang saya cakap tadi, benefit kepada both ways. Yang mana diberikan kerusi DAP, kerusi wilayah ini, Menteri Wilayah ini kepada DAP, supaya mereka rasa inilah benda yang hak mereka. Selama ni yang mereka mahukan tu dah dapat. So diorang rasa kita boleh depends kepada menteri ini untuk laksanakan apa janji-janji mereka yang sebelum ini, dan memberi juga benefit kepada sebelah sana satu lagi parti mungkin PN yang akan bermain dengan isu-isu rasis. So rather than just attack one side, so dua-dua akan benefit dengan adanya menteri wilayah baru ini. Itu yang jangkaan yang saya akan nampak pada tahun hadapan. Okay, alright. So talking about old guards, right? I think satu lagi menteri yang kita perlu beri komen adalah kepada antara aktivis muda yang dari dulu memang kuatlah kalau nak bagikan opinion, nak bantah, pergi protes, memang akan nampak banyak gambar dia dari dulu. Dah jadi, sebelum ini dah jadi timbalan menteri sukan, apa pun tak dengar, there's not much reformation. Dan sekarang kita nampak beliau telah mendapatkan jawatan timbalan Menteri Pendidikan Tinggi. Dan beliau adalah Adam Adli. Dan saya rasa pentingnya yang it can be a good step, of course, sebab kita nampak Adam Adli memang dari dulu lantang bersuara mengenai PTPTN, meningkatkan lagi kualiti pendidikan, isu-isu mahasiswa. Saya rasa ini adalah jawatan yang sangat bagus bagi YB Adam Adli, dan juga lebih pentingnya kita dapat
finally memberikan ruang kepada beliau untuk membuat perubahan. Sebab selama ini kita nampak banyak yang telah komen kenapa tak ada perubahan, janji-janji PTPTN dekat mana, perubahan kepada IPTA tak ada, right? And currently juga ada banyak isu-isu yang IPTA face. Contohnya dekat UMS ada isu air, dekat banyak lagi kampus yang ada isu-isu kos and banyak isu lagi dari segi kemasukan IPTA, tak cukup ruang. Kita nampak pasal matrikulasi, pasal sebelum ini kemasukan kepada UM and all that, right? Yeah. So saya rasa it gives him no excuse. Dia dah tidak ada lagi ruang untuk cakap alasan dia tak ada cara untuk membuat perubahan sebab position dah bagi. He has tinggal sign je untuk membuat decision tersebut. Sebab saya rasa kalau dia cakap perlu masa untuk discuss, kena ada buat jawatan kuasa, saya rasa it's not an excuse sebab dia dah protes sejak lama dah. Maksudnya if you have been protesting for the past 10 years, I think at least more than 10 years, should be more than enough time for you untuk adakan rangka untuk membuatkan perubahan yang telah dijanjikan. Right? So it's not something that manifesto daripada 2 tahun lalu, bukan manifesto dari 5 tahun lalu, 10 tahun lalu dia dah berikan idea ini. So I hope dia bukan tin kosong. Saya haraplah ada perubahan kepada IPTA, especially and also the pendidikan tinggi, especially as mahasiswa sendiri. What do you think, Zarul? Okay, so nak cerita pasal rombakan kabinet satu lagi, iaitu Menteri Timbalan Menteri Pengajian Tinggi, iaitu sekarang ni adalah YB Adam Adli. Yes, saya teruja untuk melihat ini pertama, benda yang pertama lah, perasaan saya teruja bila banyak-banyak list of rombakan kabinet tu. Ini salah satu benda yang kita teruja untuk melihat. Sangat ironi, satu universiti, dia pernah berada di universiti UPSI baru ni, mengeluarkan poster mengucapkan tahniah kepada dia, YB, kerana mendapat jawatan Timbalan Menteri Pengajian Tinggi. Saya nak sebenarnya untuk term tinggal 2 tahun, maksimum 2 tahun. Sebab sekarang lah tahun ketiga kan. So maksimum 2 tahun. Setahun lah, kita fikir setahun lah. Wait, what he can done in 1 year? Itu lebih penting lah. Back to point Ben tadi. Takkanlah dia tidak ada rasa tidak ada rangka ataupun cadangan yang boleh buat terus kan. Cuma apa yang selain daripada dia melaksanakan janji-janji dia sebelum ini, tapi saya lebih nampak strateginya adalah dalam masa 1 tahun ataupun 2 tahun ini berbaki lagi, saya rasa is a good footing bagi parti keadilan juga, parti PKR, untuk betul-betul masuk dalam universiti. Betul. Itu pandangan, saya rasa itu adalah strategi yang paling saya rasa utama bagi mereka buat masa sekarang. Sebab mereka tahu untuk mendapat pengundi-pengundi muda ini, memang mereka perlu ada berada dalam universiti. Untuk mereka memenangi hati pengundi muda itu, mereka memang kena ada perwakilan-perwakilan mereka di dalam universiti. Saya rasa selain daripada melaksanakan janji-janji mereka, saya rasa itu strategi yang mereka akan lakukan untuk sentiasa berada dekat dengan hati orang muda. Bila cerita pasal hati orang muda ni, saya nak sentuh juga berkenaan dengan menteri yang baru, Belia dan Sukan, iaitu Taufik Johari, right? Saya tak naklah sentuh dia anak siapa ke, dia menteri yang paling muda ke, diorang kata layak ke menteri paling muda. Tapi saya rasa umur tu tolak ke tepi lah, tolak ke tepi sikit. Tapi yang penting apa upaya yang dia boleh lakukan. Cuma kalau kita sebut pasal nama Taufik Johari ini, selain daripada dia anak speaker, dia adalah siapa? Itu penting jugalah. Sebab ada orang kata, bagi saya adalah dia agak kelihatan agak jauh daripada isu-isu orang muda. Saya tak nampak, saya rasa mungkin saya lah, saya tak nampak YB Taufik ini selalu berbicara tentang isu-isu orang muda. Apa yang saya nampak dalam social media beliau pun adalah
dia melaksanakan tugas dia sebagai ahli parlimen sahaja, isu-isu parlimen sahaja, isu-isu di kawasan sahaja. Saya tak nampak apa advocacy ataupun apa yang dia selalu perjuangkan tentang isu anak muda. So saya rasalah dia agak sukar untuk mengambil masa dalam 1 tahun 2 tahun ini juga untuk dia betul-betul dekat dengan hati orang muda untuk perjuangkan isu anak muda. So sangat menarik untuk lihat, untuk dia lari daripada frame dia adalah anak speaker, daripada dia adalah seorang menteri belia dan sukan. Itu dia perlu lakukan segera untuk alih frame itu supaya dia dikenali sebagai menteri belia dan sukan. Ya. Betul. Ya, saya setuju dengan Zarul. Di mana umur bukanlah sesuatu kekangan. Kita nampak daripada YB Syed Saddiq di mana beliau juga suatu dululah menteri belia dan sukan. Ya. Di mana saya sendiri telah menikmati daripada polisi-polisi yang telah beliau jalankan. So saya rasa untuk menjadi menteri belia dan sukan ini, umur tu kena muda. Right? Being too young is not a problem, being too young is a benefit. Sebab lagi muda, lagi connected kepada anak muda. Ya. Mereka lebih cakna kepada apa yang anak muda perlu dan mahu, with the local trends and all this kind of things. Sebab pada masa yang kini kita nampak ada jurang yang besar dalam umur yang lebih tua, generasi yang lebih tua ke generasi yang lebih muda. So that's why it's very important for us to have a young man to be, or woman lah, a young person to be in a minister position. Yeah. Okay, talking about shocking menteri kan. Saya rasa satu lagi menteri yang saya nak ulas adalah kepada YB Ramanan. Saya rasa menteri ini adalah someone who is very successful in politics. Beliau masuk PKR dalam tahun 2020. Dalam 5 tahun beliau telah menjadi timbalan presiden kepada PKR. Naib presiden. Jadi maksudnya dalam 5 tahun beliau telah menaiki all of the ranks, mengalahkan ikon seperti contohnya like Nick Nazmi and all of the big names that we have in PKR. So saya rasa dua perkara yang saya nak komen, right? Satu, sebagai pengundi Bukit Mertajam sendiri, saya rasa YB Steven Sim telah melakukan banyak perkara yang bagus dalam Menteri Sumber Manusia ni, right? And as you know, as much as I don't agree with many of the things that the DAP ministers are doing, but YB, Steven Sim is one of the best, right? And number two is saya rasa sedikit hairan di mana this, to a certain extent, unknown character comes in and takes over one of the biggest ministries in Malaysia, right? And especially di mana jawatan menteri inilah yang di mana kita nampak selalunya ada kes-kes rasuah, right? Sebab di mana pergerakan imigran yang terjadi, kita nampak ada banyak kes-kes rasuah, especially dalam import and not import, but hiring and getting immigrants into Malaysia, right? So especially di mana kita nak bincang ulas pasal Ramanan ni, di mana he is a businessman too, which means dia ada capability to do all this kind of dodgy things that he might do. Ini bukan fitnah, right? I'm not saying that he's doing something. I'm just saying that it's very weird that a person who only joined PKR in 2020 immediately rose up the ranks very, very quickly, took out a huge amount of people who are, very influential in PKR, and then now he's the minister. What do you think? Do you feel a bit sus? Pertama sekali, saya taklah terkejut untuk dia naik jadi menteri oleh kerana posisi beliau itu sebab dia naik presiden PKR. So secara tradisinya, kalau you dah menjawat jawatan yang tinggi dalam parti itu, totally you akan diberikan tempat. Sama seperti Nick Nazmi, sebab Nick Nazmi dulu adalah naik presiden juga. So dia berikan tempat sebagai menteri. Sama dengan Rafizi, sebab dia timbalan presiden dulu dan diberikan tempat. Seperti dululah amalan-amalan kerajaan yang sebelum-sebelum ini juga. So kesinambungan itu memang kita lihatlah, sebab you dah memang jadi naik presiden. So you confirm akan dapat kuota jadi menteri lah. So tak terkejut pun dia dah jadi menteri. Cuma
kita tak tahu je menteri mana, kementerian mana. So dia dapatlah Kementerian Sumber Manusia ni. Kalau kita singkap balik kerajaan dulu, Barisan Nasional dulu, mungkin ramai juga orang dah terlupa. Dulu kalau Kementerian Sumber Manusia ni memang diberikan kepada MIC. Yep. Ini amalan kerajaan lama lah kan. Contohnya Menteri Pengangkutan confirm bagi ke MCA. Yep. Itu adalah normal. Sekarang ni semua Most recently YB Steven Sim Steven je lah. Sim. So dia yang memecah-mecahkan sedikit tradisi itu, tapi sekarang dah kembali kepada tradisi lama. Saya rasa itu benda yang saya nak sentuh adalah, saya tak terkejut tapi dia tidak ada wow factor dalam rombakan kabinet kali ini, oleh kerana ada figura-figura yang agak kontroversial yang dapat tempat dalam kabinet. Seperti contohnya Ramanan satu, dia dapat jadi menteri, dapat jadi menteri Kesuma, dan sebab Kesuma ini sudah di branding cantik oleh Steven Sim, seperti mana Ben cakap tadi, banyak benda yang dilakukan. Saya rasa ini juga perlu berikan kredit kepada Steven Sim, dan cuma dia agak pelik sedikit. Steven Sim pergi ke menteri usahawan tu, dia macam a bit of downgrade daripada Menteri Kesuma. Menteri Kesuma ni dia macam, kalau dulu kan MIC pegang, so dia macam top 3 menteri yang kanan-kanan. Sekarang ni dia daripada kanan pergi ke a bit of kiri sedikit, yang ke bawah-bawah sikit. Tapi saya rasa Steven Sim akan perform di mana saja beliau berada lah. Itu nombor satu. Cuma back to topik kepada Ramanan ini, ke mana Ramanan nak bawa ke Suma itu lebih penting lah. Sebab mungkin Steven Sim meletakkan best dia terlalu tinggi sangat. Dia punya level tu tinggi sangat. So siapa-siapa pun sebenarnya yang akan mengganti Steven Sim ada cabaran itu untuk saingi prestasi Steven Sim. Soal dia terlibat dengan kontroversi sebelum ini, untuk masuk dalam satu kementerian yang pun terlibat dengan seperti yang saya kata, sangat mudah terlibat dengan isu-isu rasuah. So kita risau benda ini akan menjejaskan prestasi kementerian tersebut, dalam mana saya rasa kementerian tersebut dah ada dalam jalan yang betul, good track dah sekarang ni. So itu kita perlu sentiasa memantau lah prestasi kementerian-kementerian yang kita sebut tadi. Alright, Zarul. So kita dah bincang pasal 4 person so far. Is there anyone else yang mungkin Zarul rasa shocking yang telah lepas rombakan kabinet? Cuma kita pernah sebut episod yang sebelum ni, tak silap saya, adalah adakah KJ akan masuk kabinet. So sekarang ni langsung tidak ada lah. Mungkin I don't know, ura-ura tu akan ada, tapi bila ni tak ada. Cuma saya nak sebut yang pasal benda yang penting adalah menteri yang dilantik yang baru-baru ini, mereka hanya ada 1 tahun setengah saja untuk betul-betul perform. Betul. So kita kena tengoklah prestasi mereka, boleh mereka buat apa yang mereka boleh buat dalam masa 1 tahun setengah ini. Saya faham untuk buat perkara yang sangat konkret dan struktur itu susah dalam masa 1 tahun. Sepatutnya dia start pada awal lagi lah, kan? Cuma biasalah rakyat ni akan menagih janji. So bagaimana mereka nak mengatasinya itu lebih penting. Bagaimana mereka nak menjawab kepada semua tagihan janji-janji itu. So saya lebih risau adalah menteri-menteri ini tidak ada cukup masa untuk perform. So dia akan merosakkan the whole cabinet yang Anwar PMX baru rombak lah. So that's my thought. Okay, bagi saya last words is di mana betul, saya setuju dengan Zarul. Mereka cuma ada 1 tahun saja untuk perform, tetapi itu bukan alasan. Sebab I think Anwar tahu bahawasanya mereka memang cuma ada 1 tahun saja untuk perform. So kalau dia dah tahu 1 tahun tu mungkin tidak cukup, janganlah buat. Kenapa nak pergi rombak? Tak ada orang pun suruh rombak. There's no need to rombak pun. So kalau mereka tak dapat perform, then saya rasa rakyat patut hukum PH pada next election. Kita dah nampak banyak dekat social media di mana banyak rakyat dah tak
puas hati dengan performance apa yang telah dilakukan oleh kerajaan yang kita ada pada masa ini, dan banyak dah rasa disappointed di mana janji reformasi tu tidak ada, banyak janji-janji belum ditunaikan dan mereka memang dah tidak puas hati. So kalaupun memang betul 1 tahun tak cukup untuk mereka perform dalam kabinet ni, dalam jawatan-jawatan ni, jadi next election kita patut hukum lah. Sebab they took the decision, they made the decision, dan diorang kena tanggung sendiri. This is the risk lah. This is the risk yang I think this cabinet perlu ambil. Betul. Sebab you meletakkan figura-figura itu yang mana mereka sudah janji dalam bahagian itu. Betul. So kalau you tak dapat perform dalam 1 year ni, saya rasa it's a big risk to Anwar juga for the next election. So we'll see. Dan minggu ini kita juga nampak pengembalian dalam debat pengiktirafan UEC dalam parlimen dan juga media sosial dan dekat mana-mana lah. Di mana kita mahu adalah pihak-pihak yang mahu adanya pengiktirafan UEC dalam Malaysia secara general. Okey, saya rasa kalau kita tengok dari segi debat UEC yang telah berlaku sejak lama lagi, di mana adanya keperluan daripada satu agensi, not agensi lah, pertubuhan iaitu Dongzong, untuk memberikan pengiktirafan secara keseluruhan. And I think there's a few taking points yang kita perlu sentuh dalam episod ini mengenai UEC, iaitu pertama, di mana pengiktirafan UEC telah berada dalam list-list janji-janji Pakatan Harapan dalam election sebelum ini, right? Di mana ada yang telah there has been efforts to push for the recognition of UEC, dan pada masa yang sama kita juga nampak ada there's some pushbacks daripada pembangkang PAS, parti-parti PAS, dan juga dalam kerajaan sendiri, iaitu UMNO daripada the youth leader Dr. Ahmad Saleh. And at the same time kita juga ada nampak sokongan-sokongan daripada parti lain, contohnya SUPP, di mana mereka mahu ada pengiktirafan UEC. Dan untuk pengetahuan ramai, UEC telah lama diiktirafi dalam beberapa negeri, antaranya Sarawak, Melaka and also Penang kalau saya tidak silap. So perbincangan UEC ini selalunya surrounded on the idea sama ada ia akan menyebabkan masalah dalam kedudukan bahasa Melayu dalam Malaysia. Dan untuk pendapat saya rasa ada satu pendapat yang saya baca dekat internet beberapa hari yang lalu, di mana it's fine for us to have the recognition of UEC as long as dia ada condition, dia ada sesuatu rules and regulation lah, yang mereka kena ikut, iaitu mesti at least ada kelulusan dalam bahasa Melayu in the whole course. Right? So untuk memastikan bahawasanya UEC ni tidak meninggalkanlah kepentingan atau mengabaikan kepentingan bahasa Melayu dalam Malaysia. Apa pandangan Zarul? Okey, menarik kita nak kupas tentang isu UEC ini. Nombor satu, cuma saya nak membawa perbincangan UEC ini kepada perbincangan yang satu lagi angle lah, iaitu jurang education, jurang pendidikan. Apa isu yang selalu orang bincang pasal UEC ni adalah jurang antara kaum. Contohnya satu kaum ni yang akan ambil peperiksaan sejenis ini dan satu kaum lagi akan ambil peperiksaan yang biasa contohnya. Cuma kita tak sentuh juga iaitu tentang jurang antara kaya dan miskin. Saya rasa ini isu yang lebih mendesak saya rasa daripada berbincang berkenaan dengan jurang kaum. Kenapa jurang antara kaum antara kaya dan miskin ni penting? Sebab saya berpandangan apabila kita ada usaha untuk merapatkan jurang antara kaya dan miskin, automatik akan dapat mengurangkan jurang antara kaum. Saya nak bawa juga contohnya IGCSE IGCSE. Satu peperiksaan juga yang mana ramai T20 yang akan ambil peperiksaan ini.
Ada juga contohnya A-level contohnya. Betul. So accessible kepada jenis peperiksaan begini biasanya akan daripada golongan yang kaya, yang mampu, barulah mereka mampu untuk ambil peperiksaan sebegini, dan akhirnya peluang yang mereka dapat itu lebih besar untuk melanjutkan pengajian di luar negara contohnya. So jurang-jurang ini dia akan lebih melebar bila hanya satu kelompok saja yang mampu ambil peperiksaan itu dan akhirnya dapat bersaing dalam bersaing ke tahap yang lebih tinggi. So saya rasa perbincangan UAC ini ramainya akan berbicara berkenaan dengan isu kaum lah. Tapi saya nak bawa juga adalah di mana usaha secara usaha pendamai antara pertubuhan-pertubuhan ini, dan yang ramai yang berbising ataupun membuat komen tentang isu ini adalah saya rasa yang tidak ada kaitan dengan UEC. Saya berpandangan bahawa sepatutnya isu UEC ini ada usaha dari kementerian untuk berbincang dengan pertubuhan-pertubuhan ataupun perwakilan anak muda sendiri. Sebab ini adalah soal masa depan mereka. Yang menjawab banyak isu pasal isu UEC ini mungkin generasi yang dah lama. So mungkin mereka tak tahu apa update terkini, apa keperluan UEC, apa keperluannya standard-standard peperiksaan sekarang. Saya rasa betternya adalah buatlah satu dialog, perbincangan secara terbuka untuk memanggil semua kumpulan-kumpulan anak muda daripada semua golongan contohnya untuk berbincang ke mana arahnya tentang pendidikan dan terutamanya tentang isu peperiksaan. Sebab kalau kita hanya for the sake untuk melaksanakan janji dan menunaikan janji, saya rasa dia hanya akan perbincangan itu hanya berbincang soal nak lulus saja, nak iktiraf saja. Tapi bagaimana masa depan anak muda itu dia tak korang dah ambil peperiksaan tu tak korang lah. So bagi saya itu lebih penting daripada hanya bincang nak lulus saja, nak iktiraf saja, daripada nak bincang sebenarnya ke mana arah tuju anak muda selepas mengambil peperiksaan UEC, mengambil peperiksaan A-level, mengambil peperiksaan STPM, SPM. Saya rasa itu lebih penting untuk kita bincang, tapi dapatan info ataupun dapatan maklumat itu kena kepada anak muda saja. Kita kena tanya anak muda apa pandangan mereka tentang UEC terlebih dahulu daripada kita hanya mengeluarkan kenyataan ini perlu buat sebab ini adalah janjinya, ini adalah kena buat sebab nak adil bagi semua orang. So bagi saya perbincangan itu perlu lebih inklusif, dan inklusif itu adalah kepada mereka sendiri, iaitu kepada anak muda. Itu saya rasa lebih penting untuk kita ulas ataupun nak untuk bincang. Baik, saya setuju. Satu dari segi perbincangan, dan kedua saya rasa masalah yang di mana selalunya kita ada nampak pushback dalam perdebatan UEC adalah dari segi kesedaran. Saya rasa banyak yang di luar sana mungkin tak sedar apakah sebenarnya UEC dan apakah terdapat dalam kos tersebut. Sebab selalunya kita nampak pihak-pihak yang mengapi-apikan UEC ni adalah ini adalah some Chinese propaganda. Mereka akan belajar bahasa Cina je, tak ada belajar bahasa Melayu. Tapi itu tak betul, sebab ada subjek bahasa Melayu juga dalam UEC sebenarnya. Mereka pun kena lulus. Tetapi saya faham memang ada keberatan yang mungkin diletakkan lebih kepada bahasa Cina daripada bahasa Melayu kalau kamu masuk kepada UEC. Tetapi kita juga kena sedar bahawasanya apa yang Zarul cakap dari segi IGCSE dan A-levels, tapi ini lebih kepada STPM lah, right? That's STPM level. So foundation ataupun diploma pun ada juga diploma and foundation dalam bahasa English. Di mana bahasa Melayu is not even there totally. Masa saya pergi ke foundation, saya tak belajar pun bahasa Melayu. So manakah kemarahan ataupun pushback kepada kos-kos yang lain yang tak ada bahasa Melayu juga? Totally. Di mana UEC ni ada bahasa Melayu, tetapi memang betul lah keberatan tu tidak ada. Tetapi saya rasa itu kena kita fahamkan. Kenapa? Sebab jikalau kita faham bahawasanya ada kos lain yang tidak ada bahasa Melayu, kita
kita keluarkan kita punya mindset dari mana jika tidak belajar bahasa Melayu dekat level tersebut, kita akan mengabaikan kepentingannya sebab tidak ada pun sebenarnya, itu cuma diapi-apikan oleh ahli politik. Kebanyakan daripada anak muda di Malaysia pergi ke foundation atau diploma. UEC hanyalah kumpulan yang sangat kecil. Maksudnya apa yang mereka nak api-apikan daripada parti politik ni yang cakap ini akan merendahkan kekuatan bahasa Melayu di Malaysia ataupun kepentingan bahasa Melayu, itu tidak benar pun sebenarnya. Sebab kalau memang betul pun ia akan merendahkan kelompok kecil je, the people that takes UEC. Itu satu. Kedua, jikalau betul kita ada mahu membuat satu usaha untuk meningkatkan lagi bahasa Melayu daripada whichever party lah, daripada UMNO ke yang mereka dari dulu dalam kerajaan yang sekarang mereka suarakan, untuk menyelesaikan masalah ini bukan dekat level ijazah ataupun STPM ataupun UEC, tetapi dalam sekolah rendah, dalam sekolah menengah. Di situ yang kita kena memberikan fokus lebih banyak jikalau kita mau meningkatkan lagi kebolehan bahasa Melayu. Sebab banyak saya nampak daripada rakan-rakan saya yang bukan berkaum Melayu lah, berkaum Cina, right, specifically, yang mereka kekuasaan bahasa Melayu tu mungkin tidak ada ataupun tidak sangat baik lah, right? Dan mereka pergi foundation, mereka pergi diploma, bukannya pergi ke UEC pun. So untuk menyelesaikan masalah ini, kita kena menyelesaikan dekat bangku sekolah lagi. Dan itu satu, itu dua. Dan apa yang poin saya yang lagi penting yang kita kena sedar adalah, untuk siapa yang tonton video ini, jangan fall into the lies ataupun penipuan-penipuan ataupun mengapi-apian oleh ahli-ahli politik yang ada di luar. Betul-betul fahamkan apakah UEC, apa yang dekat dalam UEC, adakah impak UEC kepada masyarakat Malaysia ni besar? Sebab saya rasa tak besar. Kalau ada pun impaknya di mana bahasa Melayu direndahkan, I think untuk kelompok ini, kalau mereka memang tak pentingkan bahasa Melayu, mereka akan tak pentingkan juga. Mereka akan pergi ICGSC, mereka akan pergi ke UK, mereka akan pergi Taiwan. So these people are lost cause, right? Jangan disebabkan sesuatu pendidikan kos seperti UEC, kita memberikan menjejaskan ketenteraman antara kaum di Malaysia, right? Again, it's a small problem, golongan yang kecil je. Tetapi jangan disebabkan golongan kecil di Malaysia menjejaskan ketenteraman kaum yang disebabkan ahli-ahli politik di luar yang hanya memahukan undi, meraihkan undi. What do you think? I think satu, saya pun nak pujilah juga band punya bahasa Melayu pun. Nak kata not bad, saya rasa lebih baik daripada orang Melayu sendiri contohnya kan. Cukup makan lah. Tapi betul point band cakap. Saya rasa ada je orang Melayu sendiri ataupun anak muda kita sekarang ini daripada sekolah rendah, sekolah biasa, sekolah terutamanya di bandar lah, kita tengok yang mana diorang memang speak English totally. Betul. Saya ada kawan juga yang Chinese, dia adalah, mungkin saya sebut bahasanya adalah banana juga, dia tak cakap pun bahasa Cina. Betul. Sebab mak ayah dia tak cakap Cina dan dia pun tak tahu cakap bahasa Cina. So dia cakap English dan Malay dia pun tak adalah bagus sangat. So kita nak cakap, adakah dia sekolah biasa lah, SMK biasa kan, Subang, budak Subang standard, SMK biasa, sekolah kerajaan, tapi pun bahasa Melayu pun tak adalah bagus sangat. So kalau katakan nak kata yang ikut SPM betul pun, kita belum tentu lagi bahasa Melayunya baik. So itu yang saya rasa kita kena lihat secara seluruhnya. Adakah bahasa tahap bagusnya bahasa Melayu di kalangan anak muda, itu kena tengok juga. Janganlah, saya betul je, janganlah kerana isu UEC ni kita just nak pertahankan yang itu, tapi akhirnya masalah yang sebenar dan orang tak fasih pun bahasa Melayu. Kita buat lupa saja kan. Dan yang paling saya risau adalah benda yang concern adalah perkara isu UEC ini adalah terbit, munculnya isu UEC ini adalah selepas kekalahan DAP di PRN Sabah. Kenapa sebelum ini tidak pernah ada usaha pun berkenaan dengan UEC? So risau ini adalah satu permainan politik sahaja untuk menyedapkan hati satu-satu pihak, dan kita nak bangkitlah benda ni, rather dan betul-betul kita ikhlas untuk menyelesaikan isu anak muda. So saya nak
kita cerita pasal rombakan tadi, kita dah cerita pasal UEC. Yang paling saya concernkan adalah tentang anak muda. Again, melihat kepada permainan politik yang lama masih lagi berlaku contohnya dalam isu rombakan kabinet, contohnya dalam UEC ini lagi. So kita sentiasa menyebut tentang institutional reform, reform institusi reform. Kita sentiasa sebut pasal benda itu. Memang itu perubahan struktur yang kita mahukan for better Malaysia. Cuma saya juga perlu tekankan juga berkenaan dengan reform politik ini. Bagaimana bermainnya politik. Saya risau bila anak muda melihat adanya kerajaan baru ataupun Perdana Menteri baru tetapi permainan politiknya sama. Betul. So apa perubahan secara kasar lagi tentang politik itu akan ada. So akan merisaukan bahawa anak muda akan rasa sama je lah. So semua parti sama sajalah, asalkan mereka dapat kuasa, itu sahajalah yang mereka mahukan. Akhirnya janji dilupakan, sebelum pilihan raya cakap lain, selepas pilihan raya cakap lain, dan akhirnya anak muda rasa tak payahlah terlibat dalam politik, tak penting ni, semuanya orang yang sama sahaja. So lastnya kita tertinggal dua sekali. Institusi reform pun kita tak buat, reform politik pun kita tak buat. So memang memerlukan anak muda ni satu tenaga ataupun satu usaha yang mana sebelum ini kita mewawarkan, maknanya untuk mengajak anak-anak muda join politik, tapi risaunya dengan insiden-insiden, tambah lagi dengan insiden perkauman contohnya yang semakin kuat dimainkan. Betul. Akhirnya anak muda pun rasa satu, tak berminat dengan politik, dan akhirnya membawa kepada strategi lebih kuat, lebih risau adalah mereka tidak akan turun mengundi. Dan akhirnya back to the square one. Betul. Dan apa yang saya rasa, apa message yang saya rasa penting untuk kalangan umum tahu adalah berhentilah gaduh-gaduh pasal isu-isu kaum, type C, type M. Saya rasa ia tidak memberi manfaat sedikit pun kepada masa depan Malaysia. Saya tak ada pun harap nak curi tanah ataupun apa-apa harta Zarul. Even though I'm Chinese, saya tahu saya orang Cina, tak ada pun apa yang saya nak pijak atas Zarul pula sebab saya Cina. So cukup mainkan isu-isu kaum, dia tidak memberi manfaat sedikit pun. Fokuskan kepada isu-isu yang sedia ada dekat kerajaan pada masa sekarang, dekat Malaysia pada masa sekarang, iaitu kualiti pendidikan, bukan UEC. Kawan saya ada yang SPM A+ dalam bahasa Melayu, tetapi masa nak bercakap tu pun tak fasih. So kenakan berikan fokus kepada memastikan mereka diberikan accountability. Jangan benarkan ahli-ahli politik untuk menukarkan perspektif ataupun naratif rakyat. Sebab naratif sebenarnya adalah terdapat masalah besar dalam pendidikan Malaysia, bukan disebabkan UEC tetapi sebab akar yang iaitu SPM, iaitu sekolah menengah. Cara kita ajar kepada murid-murid, mereka dapat A pun tak dapat bercakap bahasa Melayu secara fasih. So itu masalah yang kita kena selesaikan, bukan pasal UEC di mana again golongan kecil saja yang terkesan. So berhentilah main pasal kaum isu, actually solve the problem that we have. Zarul? I think that's all untuk kita ulas tentang rombakan kabinet nombor 1 tadi dan nombor tentang UEC. Cuma kita pun dah berada di dalam hujung-hujung tahun. So apa yang kita nak buat pada tahun hadapan ataupun apa perkara-perkara yang akan wujud pada tahun depan, apa drama-drama politik, apa drama-drama isu-isu semasa, itu juga perkara yang kita nanti-nantikan dan kita akan ulaskan. Cuma mungkin sedikit wish, bukanlah wish apa panggil? Harapan ataupun jangkaan saya pada tahun 2026. Selain daripada harapan yang positif, tapi saya juga ada harapan yang agak mungkin kurang positif lah, negatif sedikit. Kita sentuh tentang UEC, kita sentuh rombakan kabinet, isu-isu contohnya perjanjian US dengan Malaysia contohnya, ada lagi isu perkauman yang lain. Apa yang saya risau adalah isu-isu ini akan berterusan hingga ke tahun hadapan. Dan isu-isu perkauman ni kita tahu akan benefit kepada setengah pihak. Betul. So adakah isu ini
disengajakan ditimbulkan supaya akan ada untuk menyedapkan hati beberapa pihak dan akhirnya beberapa pihak ini akan secure seat masing-masing. Betul. Dan akhirnya kita masih lagi menampaknya tidak ada usaha-usaha progress. Usaha-usaha movement progress itu tidak dilihat. So itu akan risau dan benda ini akan dibawa kepada next election. So itu jangkaan saya lah benda yang buruk akan berlaku pada tahun 2026 apabila semua isu bermain dengan isu perkauman dan dialas ataupun dicantikkan yang kepada rakyat adalah isu ekonomi. Betul. Saya memberikan kredit jugalah kepada contohnya tentang subsidi petrol. Saya rasa itu usaha yang baik. Tidak ada masalah dari segi pelaksanaan. So oleh kerana itu baik, hanya itu saja yang akan didendangkan berkenaan dengan subsidi subsidi petrol semuanya. Tapi disusuli juga dengan isu-isu perkauman. Maka akhirnya dua perkara yang saya sebut tadi, isu reform dan reform politik akhirnya agak jauh sikit daripada realiti. Ya. Baik, untuk harapan saya seperti apa yang saya telah cakap tadi adalah saya harap lebih kepada rakyat Malaysia untuk cukup memainkan isu-isu kaum dekat luar sana. Sebab saya rasa apa yang kita kena tahu, kalau kita tengok media sosial, saya memang dah muak tengok social media, semua orang main isu pasal kaum, pasal agama, type C, type M, type I. Saya rasa cukup rakyat Malaysia perlu berhenti memainkan isu-isu kaum sebab korang kena tahu isu-isu kaum ini bukan dia tak wujud pun sebenarnya. Itu cuma hanyalah naratif-naratif yang ingin ditolak oleh ahli-ahli politik tertentu sebab dia orang tahu itu hanyalah satu-satunya cara untuk mendapatkan views atau mendapatkan engagement. Yep. Tahu kenapa Zarul? Yeah. Sebab kalau dalam video ni saya cakap orang Cina nak pijak orang Melayu, at the start of this video, of this snippet yang kita akan buat ni, confirm akan banyak views. Ya. Confirm akan banyak views. Sebab kalau ada konten yang pasal kaum, pasal ahli politik atau siapa, mesti banyak netizen yang nak komen-komen. Ya. Stop, jangan berfokuskan kepada isu-isu kaum. Tak ada pun isu-isu kaum. Orang Cina tak ada pun nak pijak orang Melayu. Fokuskan kepada masalah yang kita ada, ekonomi, pendidikan, kesihatan. Itu yang kita perlukan belikan fokus. Bukan sama ada jiran Cina saya nak curi rumah saya ke, atau nak membuatkan peladangan haram atau apa. That's also wrong. Tetapi stop focusing on the race. Focus on people who should be held accountable. Yeah? Okay, saya rasa itu sahaja episod kita kali ini. Cop dengar dulu dah episod kelima, right? Yeah. So stay tune, kita mungkin akan sambung lagi tahun hadapan. So saya ucapkan selamat, saya ucap awal-awal lah, selamat tahun baru 2026. Semoga tahun baru ini perkara baik-baik saja kepada kita semua dan yang paling penting untuk negara kita, supaya negara kita lebih makmur dan sejahtera. So last kali, subscribe, like, comment and share. So Cop dengar dulu. Ben? Yeah, that's all. That's all. Cop Okay. dengar dulu lah. That's a nice ending. Cop dengar dulu. End kat situ je. Okay, thank you. 40 minutes.